Okay guys, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam tak ada orang je ni. Kita tunggu beberapa orang lagi masuk, okay? Dan kita akan start lah. Kena libas pagi ni Waalaikumsalam Abang Fazli. Okay, safe drive. Syukri. Waalaikumsalam Syekh Syafi. Gila Gol pagi ni. Okay. Tadi pun saya kena agak. Tapi nasib baiklah kali ni saya bijak juga macam semalam. Tak nak cut loss. Saya ada juga execute buy based on double breakout tadi. Saya ada buy M5 ke M50 sini. Saya ada buy kat sini tadi. Kena. Tapi saya tak cut loss. Bertahan lah sekejap. Turun balik. Saya fikir kalau dia nak turun ni next entry, bukan next entry lah, penghalang dia kat sini lah, which is dominant. Dominant M50 ni punya zone. Tapi saya tak tekan buy. So bila dia dah naik atas, dia dah start buat pressure kat M1 lah, saya tekan buy lagi. And then sampai ke entry, sampai ke floating atas ni, saya collect all dulu. Waktu dia naik sikit, cidonit turun balik, tengok alamak dah naik balik. Alamak. Macam tu. Okay, tapi movement yang memang minta middle finger lah sebenarnya. Movement yang memang minta middle finger. Bang, macam tu. Betul lah macam Aiman cakap tadi, tak ada perkataan yang boleh mendefinekan situation goal bagi tadi. Saya ada 2 position lagi yang saya running. Sebab expectation saya naik, saya bias kepada kenaikan. Thank you Mami. Saya bias kepada kenaikan guys. Reason kenapa okay, jap kita buat balik analisis. Okay, main reason kenaikan sebab ni lah, pressure kat sini lah. Okay, pressure kat sini menjurus ke arah kenaikan. And then kalau kita tengok dekat H4, masih lagi ada ruang untuk kenaikan mencecah Fibo 261 sebab 161 breakout. And then dia turun. Dia turun ni pun kalau you all tengok, turun dalam keadaan pressure lah Maksudnya dia memang dia turun betul, tapi dia membentuk high low kat sini. Dia membentuk high low. And then lebih tinggi daripada low ni. So kat sini masih lagi dalam formation kenaikan. So bila kita tahu kita target dia untuk sampai ke atas ni, maksudnya kita nak kena identify lah dekat sini ada tak pressure kenaikan. So kita nampak lah pressure tu dekat H1 dah nampak belum? H1 sangat visible guys H1 lagi 39 minit kita boleh nampak kenaikan. Dia dah start membentuk pressure kat sini. Dan kalau anda kata dia close ni sebagai engulf, memang cantik lah. Memang cantik untuk dia naik lah. Sebab dia buat siamang kat sini Kat sini ada setup siamang tunggal. Siamang tunggal. Tapi dengan syarat dia kena close bullish lah. Kalau dia tak close bullish, kena careful sikit. Okay. M15 M15 pun sama obvious dalam skala kenaikan. Okay, masih ini pressure guys. Ini pressure yang cantik. Okay, saya tak nak tahu pressure yang macam ni guys. Saya tak nak pressure yang macam ni. Ini bukan pressure bagi saya. Ini momentum. Saya nak pressure yang macam ni. Ini nice. Ingat tak saya pernah cakap, ini sebenarnya favourite Mr. Tam, sabit. Dia buat macam sabit macam ni. Ingat tak saya pernah cerita pasal sabit? Kalau yang ini, dia bukannya pressure, dia adalah momentum.
Pressure ni dia kena macam ni tau guys. Kalau you all yang apply konsep pleasure pula. Yang apply konsep pressure ni, dia kena macam ni. Ini perfect lah ni. Macam ni lah. Macam contoh korang tengok kat sini kan. Semalam punya situation kat sini. Nampak tak? Okay. Kita boleh nampak kan dia punya kenaikan dia tu. Kalau kita tengok tu betul, kenaikan dia ni bukan kenaikan yang kuat. Kenaikan dia ni bukan yang memang sebatang naik. Betul tak? Dia mendata kan. Mendata. Tapi dia menaik. Ini pressure. Macam ni. Ni pressure. Net. Okay. Cuma zone je lah dia bermain tadi. Agak bermain-main jugalah Okay. So kita balik kepada analisis kita. Okay. Daily obviously masih lagi kenaikan. Okay. Dan kita nak tengok lah sekarang ni daily ni ada dekat mana tau guys. Okay. Based on price action yang ada kat sini, kita tarik satu Fibonacci. Okay. Daily sekarang ni dia dah sampai ke 423. Macam ni dia dah sampai ke 423. Dan dekat sini masih lagi tak ada pressure kejatuhan. Okay? Masih lagi tak ada ciri-ciri kejatuhan. Jadi kita masih lagi raikan buy lah, walaupun dia dah tinggi. Okay. So untuk kita nak tengok dia ni nak naik sampai mana based on range yang lebih kecil, sebab kita tahu zone dia besar, kita pergi kat time frame H4 sekejap. Kita cuba tengok apa price action yang kita boleh guna. Jadi setakat ni saya nampak inilah price action dia. So bila kita tarik price action, maka kita dapatlah Fibonacci macam semalam yang kita tarik So basically nothing much lah guys untuk petang ni. Masih lagi berpegang kepada direction yang sama. Expectation dia goal akan mencari kawasan sini. Now persoalan dia macam ni kita nak participate lah Macam ni kita nak participate dalam market. Okey, kita kira dulu daripada current market price sampai ke atas, chances lebih kurang dalam 250 pip. So banyak lagi ruang-ruang kenaikan yang boleh terjadi. Soalan seterusnya macam mana nak participate dalam entry. Okey. Terus pergi kepada time frame kecil. Okey, fokus kat sini Okey, kita tahu ini direction dia guys. Ini direction dia. Okey, direction dia nak naik ke atas. Sekarang ni dekat sini, kat sini kita nampak dia mula membuat satu bentuk pressure. Dan biasanya bila jadi pressure dia akan terus jalan lah. Okey, katalah korang tak sempat nak buy lah Tak sempat nak buy, dia dah jalan. Kang takut nak buy terus, Kang takut dia pull back sampai bawah, risau lah. Tapi kalau anda kata dia pull back, korang boleh cari buy. Ambil lah based on apa-apa zone yang ada. Kunci lah, kunci ke fresh breakout ke. Macam ni pun ada zone. Ini cantik lah ni. Kalau dia turun lah. Tetapi kalau dia tak turun dan kalau dia keep on climbing, apa yang korang kena buat, biarkan dia naik, dia akan create another pressure baru ke atas. Saya tak tahulah sama ada dia nak create dekat sini ke, dia nak create dekat sini ke, saya tak tahu. Yang penting biarkan dia buat kerja dia. Kalau kita mula nampak dia mendaki daripada sini, mendaki dan dia start buat macam ni pula. Macam tu. So kita boleh start ambil peluang. Basically nak tengok kat mana? M1, M5 lah. Okay. Tapi sebelum kita nak ambil peluang tu, please make sure guys, korang ada korang punya Fibo measurement. So kat sini kita ada blending, pecahkan halangan. Maka kita tahu inilah mapping kita untuk hari ni. Okay. So sekarang ni sama ada dia turun untuk dia naik, ataupun kalau dia tak nak turun, dia bega nak duduk dekat sini, kita kena make sure dia kena buat macam ni guys. Baru kita boleh sambung buy. Dapat tak? Ini je dua option dia. Based on M5 dah ni. Ni dah lowest time frame dah ni. Target sampai ke mana? The first level is at 75, 79. Kalau dia pecah, dia akan naik atas lah. So sekarang ni nak participate, wajib tunggu dua benda ni guys. Bukan kena tunggu dua-dua, sama ada. Tengok mana dia buat. Kalau dia tak buat, jangan entry. Kalau dia tak buat, jangan entry. Sebab apa? Sebab saya takut juga, concern yang mana kalau kita tengok current market price sekarang, dia ada chances untuk puzzle. Nampak tak? M15 dah lengkapkan dia punya puzzle. 1, dominant. 2, engulfing. Cuma yang ni tak jadi kunci. Dia tak jadi kunci gini. Jadi kat situlah ada chance yang boleh membuatkan dia ni terbatal.
Cuma kita kena careful jugalah. Careful kita dari sudut apa? Dari sudut tunggu betul-betul dia buat benda-benda ni. Tapi direction tetap maintain guys. Direction tetap maintain. 161 kat sini. 161188. 261288. Dan kita boleh nampak 261288 ni dia confluence dengan level Fibo H4 tu. Betul tak? Betul. Ada last minute boleh corner baring, ada chance juga dia jadi double access. Waalaikumsalam Kak Mia. Betul. So kena careful lah. Macam dah ada dua M15 solid buy. M15 solid buy kita tengok jap. M15 solid buy belum mustaqim. Tapi kalau kata kita nak ambil based on contoh lah kita nak ambil based on this bermula dari sini kita ada dominant solid buy, solid sell. Kat sini dia buat solid buy pun boleh juga sebenarnya. Sebab saya dah pandang ni, puzzle belum lagi, tapi saya dah pandang ni sebagai pressure kenaikan. Bila mana dia dah buat dah ni, high, dia dah buat low, and then another higher low. Saya dah pandang ni dah. Fibo M5. Fibo M5 betul. Kalau Fibo M15 boleh juga tarik, lebih kurang sama lah. Cuma dia M15 tak break jadi kunci lagi. Fibo kita dah boleh tarik, tapi dia tak jadi kunci lagi. So belum kata arah dia nak naik tu belum solid lah. Tapi M5 yes, M5 dia dah jadi blending pecah. Saya salah tarik Fibo lah guys. Sekejap. Ni Fibo dia. Sorry. Saya salah tarik Fibo. Cik baik Eddie tanya. Sorry. Blending pecahkan halangan. Yes betul. Thank you Eddie Sip baik. So direction pertama is at this level. Kalau breakout dia akan pergi 261 kat sini. Kalau katalah 261 ni pecah, adakah dia mampu sampai 423? 423 confluence dengan zone 261 ni lah, which is kat atas ni lah. Okay. Boleh tak dia sampai? Kalau tanya saya, yelah, anything is possible kan dalam gold. Tapi chances tu dia sampai tinggi tak? Pada saya dah tinggi dah guys. Sebab apa? Ni dah start pressure. Okay, ni dah start pressure. Tinggal mana sekarang ni kita nak kena buat pilihan. Kat mana aku nak execute buy aku? Sebab apa? Kalau saya clearkan balik, kita marking balik kita punya zone. Ini semua penghalang-penghalang dia ni guys. Kalau dia betul nak naik, kita kena, kalau nak lebih yakin lah, bagi dia pecah dulu. Bagi dia pecah dulu semua ni. Sebab saya buka Fibo based on, katalah kita ambil M15 daripada bawah ni satu je keresahan kita. Engulfing pecahkan halangan, kita tarik Fibo, kita akan nampak 261 tak break lagi. Betul, 261 memang tak break lagi guys. Betul, saya tak nafikan. Tetapi kenapa dia masih membuat kenaikan? Faham tak? Kenapa dia masih membuat pressure kenaikan? Maksudnya dia nak bagi tahu kita apa? Dia nak bagi tahu kita chances untuk ini pecah sangat tinggi. Dia nak pecahkan lagi. Kalau betul dia nak turun, kita tadi nampak hint lah kita nampak hint yang mana dia dah mula buat satu low macam ni. Okay, satu high bukan low, silap. And then dia dah mula membuat second low. Kita dah mula nampak. Kalaulah dia buat macam ni, mungkinlah kita kena consider. Ataupun kalau dia buat solid sell memang betul-betul solid sell, kita kena consider dia akan jatuh lah. Jatuh tu pun bukanlah jatuh untuk junam teruk, cuma untuk nak mencari order-order kat bawah supaya dia boleh naik lebih tinggi. Macam tu lah. Tapi disebabkan dekat current market price ni, dia tak jadi macam tu. So waktu dia turun ni tadi, solid sell tak terbentuk betul. And then dia buat kenaikan, dia buat higher low kat sini. So kat sini dia dah bagi tahu, okay, pressure dari buyer dah masuk balik. So kita boleh mula fokus balik kepada buy, expecting dia akan pecah. Tapi kita tetap ada nilai hati-hati kita yang mana kita tahu ini adalah zone solid sell yang masih ada, yang masih tertahan, tak break lagi. Kat sinilah penentu dia lagi 14 minit. Kita nak tengok kalau dia breakout, kita dah dapat satu maklumat bahawa solid sell telah di breakout. Price ada chances untuk naik sikit, pull back, and baru dia betul-betul jalan mencari zone atas ni. Dapat tak guys? So kalau you all tak confident nak entry waktu dekat breakout, tak apa, tak ada masalah.
Tak payah entry dulu bila dia masuk ni. Tapi bila dia dah masuk breakout, dia jalan balik keluar dalam keadaan menunjukkan minat bahawa buyer nak masuk ke market, waktu tu baru korang participate. Lebih selamat. Dia akan jadi macam tu lah. Boleh? Saya tunggu 161 break untuk cari peluang buy. Apa boleh? 161 mana 161 M5 tadi tu Okay. Okay guys, dapat? Semua okay? So yang tricky part ni, kita nak kena latih mata kita tengok benda ni guys. Latih mata tengok benda ni. Dan percaya cakap saya, jangan terkejar. Jangan terkejar. Dia akan bagi cukup masa untuk nak tengok sampai benda tu kita nampak yakin, okay, dia dah memang sah membentuk a series of high low. Macam ni lah. Macam ni contohnya kan. Kan cukup masa kan. Dia dah siap, lepas tu baru dia betul-betul jalan. Macam ni pun dia dah siap, dia dah compress kat sini. High low, high low, high low, dia jalan. Lepas tu dia pull back balik, tapi dia jalan lah. Okay. Lepas tu dia buat lagi kat sini a series of high lows. Tu dia jalan. Lepas tu kat sini dia buat lower highs. Okay, tak apa. Kita tak berminat sebab kita nak mencari buy. Tapi pada waktu ni mungkin kita dah, ada orang mungkin dia dah perasan Fibo, jadi dia kata, biar dululah, tunggu dulu. So benda pun berjalan balik. Ni dia dah start buat balik. Menunjukkan pressure-pressure nak kenaikkan balik. Kita je lah tinggal kat mana kita nak cari the best entry. Sebab kita, to be honest guys, kalau you all tanya saya, tak ada siapa tahu where is the best entry. Yeah? Kita tak tahu kat mana yang the best. Kita try buy based on zone dan sebagainya. And zone-zone kunci yang kita belajar, zone yang dikatakan high chances untuk price naik. Tapi zone dia boleh pecah. So, kalau sesebuah zone tu pecah, kita kena decide sama ada aku nak hold ke, aku yakin tak dengan arah aku. Ada masa zone kalau dia nak respect, dia respect lah. Kalau dia nak langgar, dia langgar lah. Betul tak? Macam ni, tiba-tiba, respect pula double breakout. Korang asam betul. Sharp pula. Tadi double breakout tadi, dia libas selamba je. Macam tu lah, kan? So, kita tak tahu tau guys, yang mana exact zone. Dan tak ada siapa tahu kat mana yang exact zone. Kalaulah ada manusia, ada retail trader yang memang tahu exact zone, yang memang price akan confirm 100% tolak, saya rasa tak. Yelah, broker memang tak payah cakap lah. Confirm tak boleh buat duit. Tapi saya rasa banyak trader yang dah kaya, yang dah memang convert duit beli emas. Bukan government dah, bukan China, Russia dah. Retail trader borong emas. Silap saya bilang retail trader yang gerakkan market. Faham tak? Maksud saya tu. Tak payah nak tunggu China beli emas. Kita sendiri yang borong emas. Dah sebab kita dah tahu zone yang memang confirm 100% tolak harga, kita ambil lah risk $5,000. Why not? Dah confirm. Betul tak? The problem is tak ada. Benda tu tak ada. Jadi it's about how we manage lah. Kan? Kat mana kita nak ambil risk? Adakah kita sabar menunggu untuk nak masuk position? Ataupun adakah kita nak ambil risk awal? Kalau kita ambil risk awal, kalau floating, macam mana kita punya counter action? Macam mana kita decide? Kita kena faham tau guys. Ambil risk bukan hanya sekadar tekan buy sell. Nak hold tu pun ambil risk. Betul tak? Nak hold position tu pun, nak decide sama ada cut loss atau tak, itu pun kira dianggap sebagai ambil risk. Dan itu risk yang lagi dahsyat sebenarnya daripada nak buy sell. Buy sell tak susah. Tekan je lah buy sell. Yang susahnya tu nak decide. Dan adakah decision kita ni akan membunuh kita atau akan menyelamatkan kita? Itu dia. Inilah trader. Okay? Alright. And then kita dikejutkan dengan satu lagi berita bahawa US shutdown. Okay? Yang mana US shutdown memberi implikasi kepada kenaikan gold lah. So, kita boleh expect dollar index akan terjadinya satu kejatuhan yang kuat. Okay? Cuma saya tak tahulah bila dia akan menggerakkan market. Saya tak tahu. Tapi yang saya tahu, kalau kita tengok dekat dollar index ni pun, kita boleh nampak lah macam mana price ni ditekan ke bawah. Okay.
dia dalam proses pressure, tinggal mana sebatang nak turun. Yang itu belum ada lagi, tunggu dia akan datang. So apabila keadaan itu terjadi, gold memang kita expect dia akan buat kenaikan yang kuat lah. Boleh guys? MF US government tak ada duit, entah, saya tak tahu ini. nak decide exit plan tu susah. Betul, memang susah. Memang susah. Syafi belajar bebel macam ni dengan Syahdu je. Syafi pedih, bebel pedih menusuk. Tak apa, Syafi dalam training lagi, boleh tu. Nanti power tu lama-lama. Okay. So kita tengok sekejap daripada sudut cacing. Okay, cacing cakap apa? Okay, cacing bagi tahu daily momentum. Weekly memang cantik lah target dia. Just nice dekat hujung Fibo. Cantik lah. Okay. Hujung Fibo pula. Hujung Bollinger Band. Ni. Top BB. Ini destination dia. Sebab dia masih lagi dalam skala momentum Untuk H4 ni. Dia buat momentum, dia turun, nampak tak? Dia respect pullback, dia respect re-entry level kat sini dan buat kenaikan. Okay, H1, H1 cantik lah. Minimum pun at least dia sampai lah top BB ni. Ini kita boleh target macam tu. Okay, minimum tu, itu minimum. Kalau dia berjaya naik lagi, pecah jadi momentum, naik lagi lah tu. Okay. So sekarang ni yang memang mencabar untuk kita semua adalah entry ni macam mana. Entry kita macam mana, itu yang mencabar. So entry ni boleh, okey lah, saya cerita sekejap lah macam mana cara nak entry. Sebab dia ni tricky sebenarnya entry ni. Okay. Pertama kita kena faham entry ni dia ada banyak style. Banyak style entry. Nak entry based on pressure boleh, nak entry based on breakout boleh, nak entry based on timing boleh, tak ada masalah. Jadi apa yang you all boleh buat paling senang lah guys, paling senang cubalah amalkan konsep ZRAP tu. Contoh, kita ada zone kat sini, okay? Zone M15 breakout, okay? Dia dah breakout, lagi 6 minit dia akan breakout. So kita ada zone. Bila dia katalah dia masuk ke dalam zone, kita cari satu shadow yang obvious. So kita marking shadow tu, tak nampak. Katalah sini kita marking this level contoh. Okay, kita marking this level. So, bila dia masuk zone, dia datang, kita nak tunggu dia rate zone ni, tolak balik harga naik ke atas, and then dia start pressure. Ini ZRAP. So, ZRAP ni dia mengajar kita, satu dia memang setup yang menunggu lah, sebab dia nak kena rate, dia nak kena pressure. Tapi at least kita entry dalam keadaan yang lebih selamat lah. Itu first option. Second option, ataupun kaedah yang memang ini untuk orang yang memang tak nak lah tengok time frame kecil, dia memang nak terus entry je, dia boleh entry je based on zone breakout ni, tapi kira dulu size zone berapa. 50 pips punya size zone. Jadi kita akan automatic macam, takut juga 50 pips punya size zone, aku ni dah lah tekan contohnya kan. So apa option dia? Kalau kata nak juga entry kat 50 pips punya zone ni, okay, korang boleh buat macam ni tau. First entry dekat betul-betul awal zone, second entry letaklah tengah zone, third entry letaklah kat ujung zone. SL siap-siap bawah. Tapi korang pun dah nampak kan macam mana pergerakan gold 2-3 hari ni. Pelik sikit kan? So dia akan ada chances untuk dia nak rate dan sebagainya. Maksudnya dia nak turun dulu, junam sikit, cocok bawah, baru dia naik atas. So decide lah guys. Decide macam mana cara you all nak entry dengan selamat. Saya hanya boleh sampaikan sahaja. Okay. Saya pun tak berani nak bagi zone price. Sebab kalau kata contohlah kita ni jenis trade yang memang sangat berhati-hati, SL 30 pips, aku cukup jaga disiplin aku. Dah kalau 6 kali kena SL, 3 kali kena SL, tak koyak abang. Koyak tak otak kita? Bukan otak, mental kita, mindset kita koyak. To be honest, koyak. Saya tak boleh nak senyum. Lagi-lagi knowing the fact that orang yang follow pun sama. Loss. So, apa yang saya boleh buat kan guys kan? Apa yang saya boleh buat adalah
Saya cerita macam mana cara saya nak participate dalam entry. So you all, tinggal mana you all kena cuba fahamkan konsep ni. Tajamkan mata untuk nampak. Untuk nampak bentuk-bentuk pressure ni. Pressure yang baik kan guys. Pressure yang menguncup tapi dia macam ni. Ini baik ni. Boom, dia jalan. Dia macam compress. Tapi compression dia naik ke atas. Ini perfect. Tapi ada time yang you all akan jumpa macam ni. Macam ni. Ini pada saya bukan pressure. Ini momentum. Okay? Boleh tak? Dapat tak? Ini dia lebih kepada ni je. Kalau you all tanya saya kat sini kan, tadi situasi kat sini, dia lebih kepada price trade high low je lah. Nak kata ni sebagai pressure pun boleh juga. Tapi kalau kita pandang M5, kalau kita nak kata ini sebagai pressure, tak sesuai sebenarnya. Sebab ini hanyalah market structure. Dia buat a series of high low. Faham tak? Read M15 tadi gangster. Jahat tu. Tak cukup kena libas lagi tu MF kalau muka ketat. Betul, tapi itu fakta. Itu fakta. Tak cukup kena libas lagi tu kalau muka ketat. Banyak apa orang kata, banyak faktor-faktor yang disebabkan oleh tak cukup kena libas kan. Banyak consequences kan, betul tak? Banyak consequences dia. Betul MF, kena biasakan mata. Betul, kena biasakan mata. Sebab bila mata kita dah biasa nampak bentuk yang kita nak tu, ataupun structure yang kita nak tu, automatik kita akan tahu, ni tunggu dulu kot. Biar dulu, tengok dulu apa dia nak buat. Macam tu. So sekarang price ada dekat mana? Price ada dekat, kita tengok dia dah sampai Fibo ke belum tadi. Okay, dia dah sampai kat Fibo. So macam Mirul cakap, one option kalau kata kita nak buy, tunggu dia breakout, masuk balik, kita boleh buy. Sekarang ni nak buy tak boleh lah sebab dia tengah reject 161. So macam mana cara kita nak participate dalam buy? Okay, marking zone siap-siap guys. Marking zone siap-siap. Sini kita ada solid sell, breakout. Okay, ini zone kita. Pergi ke M1. Now monitor dekat sini. Monitor dekat sini. Tengok cara dia naik tu macam mana. Okay, ini yang kita nak kena tengok. Pergerakan dia, pola pembentukan dia. So once dia dah start buat kenaikan demi kenaikan demi kenaikan, dia tak ada istilah zone guys benda ni. Okay, zone kita dah ada zone awal dah. Sekarang ni bila dia dah start buat kenaikan demi kenaikan, kita dah nampak pressure tu nak naik, kita akan instant je buy. And then kita decide lah letak SL dekat bawah punca kenaikan tu. Bawah sikit, janganlah letak ngam-ngam kat ni, letaklah extra 10-15 pip ke 20 pips ke. Macam tu. Okay, tapi kalau tak berani, tunggu dia break. Senang je, tunggu dia break. Break mana break ni? Fibo ni. Bagi lebih keyakinan sikit. Sebab apa? Ni tak break lagi kan? Ni tak break lagi guys. So selagi ni tak break, selagi itulah dia boleh bermain turun balik, naik turun balik. Kita pun dah jadi ragu-ragu tau. So bila kita ragu-ragu, kita pun dah tak confident. Nak hold ke nak cut? Nak hold ke nak cut? Nak hold ke nak cut? Lepas tu bila kita dah penat, kita decide untuk cut. Bila kita cut pun dia jalan pacak. Yang tu yang jahat ni tu. Okay, ni M15 dah jadi kunci kat sini. M15 dah jadi kunci, blending, breakout. So boleh, basically kita boleh lah nak tarik Fibo, nak ambil setup ini. Okay, contohlah kalau kata dia memang naik untuk nak pergi ke M15 punya Fibonacci kat sini, and at that particular time kita tengok M5 dah break 161. So kita boleh mula participate dalam buy balik untuk tangkap daripada 161 pergi ke 261. Macam ni. So sekarang ni kita nak kena tengok kat sini je, situasi kat sini. Kalau dalam situasi macam ni, kalau saya lah kalau saya, dia dah buat macam ni pun saya dah ambil risk. Bila dia dah buat a series of higher lows ni, walaupun ini kita kata structure dia tak menyerupai pressure, tapi saya akan ambil risk untuk bila dia dah buat higher low. Sebab apa? Sebab zone
M5 yang telah di breakout tau. Tapi korang kena tengok banyak kali lah dia punya structure tu, dan tengok sama ada workable ke tak dengan kita punya trading. Kalau macam saya kat situ, saya dah ambil risk. Macam sekarang ni dia terus naik, betul, dia terus naik. Tak adalah, saya tak ambil lah lagi. Tapi kalau andai kata dia buat satu kejatuhan, tiba-tiba dia buat satu kenaikan, saya dah ambil dah. Saya dah mula ambil. Risk awal lah kita panggil. Tapi kalau yang mana tak confident, biar dulu dia bermain macam ni. Baru dia jalan. So kita nak tengok dia wujudkan a series of higher lows ni, baru kita ambil keputusan. Sebab biasanya bila dia dah cukup di pressure, bila dia dah cukup ditekan, dia biasanya terus jalan kalau betul dia nak jalan. Kalau dia buat macam ni, tiba-tiba dia decide ke bawah, makanya sideways lah tu. Dia akan main lagi, naik turun, naik turun, naik turun. Dia akan create a series of higher lows ataupun lower highs di time frame yang lebih besar. So kalau kita memang yakin arah kita buy based on Fibonacci dan sebagainya, dan andai kata kita dah entry tapi kita floating, kat situlah kita punya emosi akan teruji. Sama ada aku nak hold ke tak, aku nak cut loss ke, aku nak hold ni. Kat situlah yang akan teruji. Boleh tak dia nak buat pressure daripada sini? Boleh juga guys, boleh. Maksudnya kat sini dia dah naik, dia turun, dia tolak balik. Naik, dia turun, dia tolak balik. So dia akan jadi macam mana tau bentuk dia? Dia akan jadi pressure yang besar macam ni. Pom, macam tu. Dia akan bentuk structure yang besar. Pun boleh jadi juga. Okey? Boleh semua? Boleh Alright, so safe trade everybody for today. Dan kita jumpa dalam sesi yang akan datang. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang penting, buat sampai jadi.